Ustaz, bertawasul dengan amalan soleh itu jelas. Ya Allah, aku bersedekah. Jika ini kerana-Mu, maka kabulkan hajatku. Itu jelas. Berarti amalan dia. Boleh tak bertawasul dengan orang-orang soleh? Walaupun orang tu masih hidup. Yang soleh itu siapa? Orang itu atau dia? Kalau dia soleh, barulah bertawasul dengan kesolehan dia. Bukan kesolehan orang. Sama juga dengan gaji sesama manusia ni jemaah. Pergi ke tempat bos. Ni kawan saya ni kalau kerja selalu on time, selalu datang tepat masa, kemudian balik pun kerja bagus ini. Kerana semangatnya dia bekerja, maka naikkan gaji aku. Apa kata bos? Gila engkau. Yang semangat siapa, yang minta siapa? Betul tak? Faham tak maksudnya? Tetapi bos, sebab saya selalu datang on time, kerja pun bagus, tak ada khianat, naikkan gajiku. Logik kan? Begitu juga dengan tawasul. Tawasul dengan ibadah sendiri, bukan dengan ibadah orang. Dengan kesolehan orang. Kesolehan orang yang soleh, bukan engkau yang soleh. Patutnya kalau tawasul dengan kesolehan diri sendiri. Oleh sebab itu, tak boleh tawasul dengan kesolehan orang, tapi tawasul dengan kesolehan diri sendiri. Okey? Allah Ta'ala alam bissawab.